Pernah dengar tak kisah Menara Babel, kisah manusia yang bercita-cita tinggi, nak bina menara megah sampai mencecah langit? Mereka percaya, dengan usaha sendiri, mereka boleh capai apa saja, bahkan sentuh Tuhan. Tapi, adakah ini benar-benar jalan ke arahnya, atau sekadar keinginan hati yang salah arah? Fikirkan, apa sebenarnya yang mendorong mereka? Namun, Tuhan ada pandangan yang berbeza. Dia nampak jauh ke dalam hati manusia, melihat keangkuhan yang mula bertapak, keinginan untuk menjadi seperti dia tanpa mengikut caranya. Dalam kitab Kejadian 11:8, Alkitab berkata, Yehe hushita menchongna li fen sanzai kun de shang noktah ideografik. Ini bukan hukuman, kawan-kawan, tetapi satu tindakan penuh kasih dari Tuhan untuk melindungi kita dari diri kita sendiri dan mengajar kita erti kerendahan hati yang sebenar. Jadi, apa pengajaran dari Menara Babel ini? Ia mengajar kita bahawa kejayaan sejati bukan pada apa yang kita bina, tetapi pada kerendahan hati kita untuk tunduk pada kehendak ilahi, percaya bahawa rancangannya sentiasa yang terbaik. Apabila kita merendahkan diri dan berserah kepada Tuhan, Dia akan meninggikan kita dan memenuhi hidup kita dengan damai sejahtera serta kasih sayang abadi. Mari kita belajar berserah dan percaya padanya.